Duhai malam, tiada bintang. Cerita. Hello everybody. Assalamualaikum, welcome back. Wow, saya macam sejak bila aku cakap welcome back. Anyways, share video ini kita akan melakukan self-care because saya tidak menjaga diri saya sudah berapa bulan. Okay, berapa bulan. Dia bukannya self-care apa sangat pun. Aku nak buat video ni macam self-care untuk diri aku, bagi diri aku adalah buat benda aku minat. Sebab aku tak dapat buat berapa bulan. Macam buat skincare. Sebab kulit aku bila balik Kuantan di rumah kan berhabuk. Dia ada naik jerawat banyak gila. So kita macam dia on off lah. Aku tak boleh nak cakap ada jerawat. Jadi korang marah. Aku kata muka dia jerawat, tang mana? Dia macam ada lah. I'm a human being, tidak sempurna. Apa aku nak buat? Aku nak try ni. Allah, berhabuk. Saya nak tu main keyboard. Saya dah berkurun lama. Aku rahsiakan cintaku pada. Sekejap, aku memang bukan penyanyi. And aku tak nyanyi lagu jiwang. Why aku nyanyi lagu jiwang sekarang ni? Aku lupa. Apa pun aku tak ada main sekarang ni. Sebab aku lupa. Aku dah tinggal lama gila. Setahun. Sekarang pukul 8 something. Oh, saya nak pergi masak nasi goreng. Tolong mother. Aku request mak aku masak nasi goreng. Lama weh tak rasa. So kalau korang tengah in the mood nak self-care juga, join aku. Jumpa je lagi sebelum mak tok marah, I die you. Okay, bye-bye. A few moments later. Self-care yang pertama adalah masak nasi goreng. Tak ada. Ni nasi goreng saya masak ala kadar saya. Saya tak tera buat nasi goreng ni. Boleh lah. And then kita ada nugget. Kita ada nugget biasa, chicken tempura. Kita ada chicken popcorn. Let's go makan. Dah pukul berapa? Dah 9 mak. Let's go makan. Benar. Ya. Nasi goreng, chicken popcorn, nugget, nasi goreng sausage, ayam mango. Pukul 9 nak makan. Sedap buat panas. We are gonna do face mask. Aku tak nak tidur lambat. Selalunya macam before aku tidur, aku edit. And aku start edit pukul 12 malam, 2 lebih, 2.30. Aku baru nak tidur so lambat. Sekarang ni aku kena tidur awal. And then lepas subuh kita terus start edit. Macam tu. A few moments later. Berhabuk lah. Inilah lama tak main. Berhabuk. Kita kena lap dulu before kita main. Yeah, I've been trying lately, but I'm not perfect. I've been searching, then you came into my life. So Tomorrow. Good morning. Ni keesokan harinya. Sekarang pukul 6.30 pagi. Aku tidur awal semalam. Sebab tidur awal pun memang self-care juga kan. Saya mengantuk sangat semalam, saya tidur. Sekarang ni aku tak boleh nak tidur lewat. Paling lewat pukul 1. Good job. Tapi still iPad aku macam dahsyat lah. Dia sebenarnya boleh, tapi sebab ada habit before tidur tu main phone, sangat-sangat bahaya. So saya nak pergi ambil face mask ataupun sheet mask. Masks.
Saya akhirnya jumpa face mask yang sesuai dengan muka saya. Right, this one really good. Aku pakai bila kulit aku betul macam merah. Tapi sekarang tak sangat okey je. Just nak pakai. Macam kan aku duduk Penang kan. Cuaca sana panas, extremely panas and dry kan. Lepas tu kan selalu dengan aircon. Sama je cakap Kuantan. Kulit saya macam merah and nak jerawat. Gempak gila. Tapi aku pakai ni dia macam menyejukkan muka aku. And then sekali pakai je berubah lebih bagus. Okay, let me pakai first. Sekejap lagi aku jumpa korang. Okay. I jumpa you in 1 second. Okay. Why baby aku macam merah? Saya nak senyum nampak gigi je. Nak senyum nampak gigi. Buka mulut, gigi tak nampak. Macam tu ke? Oh, sikit je nampak gigi. Korang please don't skip ads. Help me just say saya nak pakai braces. Nak pakai braces. Help me please. Thank you. Sarang hail. Why orang suka request buat benda ni? Apa yang korang suka? This one. Okay dah. Dah. Asal bahagian ni selalu dia tak nak stay. Saya akan tunggu 20 minutes. Dalam korang tak tengok muka aku macam ni kan? Kan? Ding 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 ding. Ding ding ding. Jualan tak ada. Sejuknya. Itu menyegarkan saya selepas solat subuh. Tadi mengantuk sangat saya. Tak aku mimpi semalam menarik gila. At least tak akulah. I berdry semalam, okay. Aku tak tahu aku naik kereta apa. Tapi macam my own car. Aku pun tak tahu kereta siapa. Mungkin aku borrow siapa-siapa. But I drive dengan ada kawan aku kat sebelah. And then kita orang macam nak pergi tengok kawan kita orang dekat you something, tak tahu lah. So aku drive along the way. Lepas tu jalan dia macam jalan kampung macam tu kot. So dia ada view yang cantik. Dia macam bendang ni tapi gelap lah. Lepas tu aku drive tu petang, nak almost ke malam. So saya cepat-cepat sebab dah nak malam kan. Sebab saya bila nak drive malam tu saya tak nampak. Macam best pula. I love that feeling. Saya drive. Mungkin sebab semalam aku tengok video orang bawa kereta. Aku tengok balik basic-basic cikgu memandu mengajar. Jadi lepas aku dapat lesen 3 kali saya bawa kereta 3 times. Tapi rekodnya 1 pun tak. Cuma kat Penang tu memang tak smooth lah, I must say that. But first, jalan kat Penang mencabar nak mampus. Second, aku tak kenal jalan Penang. Aku tak hafal. So bila macam kita baru nak bawa kereta dengan first time ada penumpang, jalan tak tahu. So saya tak berapa smooth ini bawa kereta. Tak adalah power, tak power. Tapi at least aku berani. Okay, berani. Kat Kuantan, I smooth. Sebab saya dah tahu jalan kan. Rasa macam aku dah relax dah. Tak pernah bawa orang kot. Tapi macam memandu je. Saya suka bawa kereta. Alhamdulillah, setakat ni lah. Saya nak main keyboard. Tapi bagi saya refresh otak saya, key everything saya lupa. Jom kita terkejutkan mak je. Pagi. Wah. Satu je. Mak gelak je. Mak tengok apa mak? Macam dengar bunyi macam wushu-wushu je muzik dia. Jogging. Jogging je. Jom. Ni mak-mak zaman sekarang main phone. Saya dah harga lah. Mother tidak mahu jogging. Saya pun tak nak. Tapi entah, pusing keliling. Tapi macam nak hujan pula. Mendung je. Tak apalah. Tidur. Right now it's 7:16. Tak tahu berapa minit. Aku pakai pukul apa dia? Tak tengok pula jam. I dah harga. Hari tu saya teringat air sirap dekat luar. Kat rumah ada. Tak nak minum. Tapi ni bila expired dia? Mana tengok expired dia ni? Oh ni.
Dah expired. Aku dah siapa pembunuh. Kesini warna merah. Macam. That looks scary, okay. Sirap expired. Kak Liza. Apa benda pula Kak Liza? Sirap. 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 Ha, sirap expired. Sos tiram. Sirap. S-I-C-R-A-P rap. Sirap. Sos tiram pula dah. Bayangkan minum sos tiram. Dahaga. Tengok ni. Cawan baru. Why semua orang suka buat benda ni? Tudu. Saya beli kat Cameron. Nampak tu? Cameron Valley. Cuba teka kenapa saya ambil wheels. Padahal design dia very biasa. Kenapa? And then dia warna biru. Kenapa? Sebabkan the jacket ini I'm a pulley. Okay, jom. Ni semut tak? Kau dah semut. Allah, nak minum macam ikan dah rasa. A few moments later. Okay, ini my skin after pakai mask. Dia memang akan tinggalkan a dewy, glowy look. Bukan sponsor, okay. I wish. So now kita nak pakai next skincare. Usually pagi aku tak pakai. Selalu saya pakai malam. Tapi sebab semalam tadi saya tidur awal, saya lupa nak pakai. So saya pakai pagi. Ni toner Hada Labu. Tapi aku beli yang pack tu kan. Saya letak dalam ni. Then you just, dia really pigmented by the way. Dia takkan spray macam cantik tu je. Tengok dahi aku kilat. Dia merah-merah. Sebab aku makan benda tak sihat lah. I makan ice cream. Macam bergula tinggi lah. Makan ice cream and then aku baru je cakap aku dah lama tak makan Maggi kan. I makan Maggi hari tu sebab my mummy masak. So saya makan je lah. Boleh lah sekali-sekala. Saya makan sebab mak saya masak je. And saya training juga. So makan je lah. Dah siap dah. Now kita pakai moisturizer. Aku suka beli, ada je yang besar. Tapi sebab aku dah biasa pakai yang travel pack ni dah berapa bulan. So saya pakai lah. Aku tu pakai sikit. Ini macam banyak ni. Saya letak sikit. Macam tu. Now saya done with a self-care video. Saya tak tahu saya nak buat apa lagi. Saya dah main keyboard. Baru je belajar satu lagu. Saya dah tidur awal. Aku cuma tak pergi jogging je. Tak ada partner. Partner saya nak tidur. Oh, last one aku suka. This one, a lip balm, rosy tinted. It's my favorite. Aku dah pakai 2 tahun. Ini yang ketiga or like kedua. Now muka saya kilat gila. Aku harap korang pun menjaga diri untuk sekali-sekala kita buat self-care. Which lagi satu saya nak buat diet vlog. Tapi bagi saya turun beberapa kilo. And if aku rasa macam okay, I'm ready, then I buat video diet, okay. I also nak beli exercise punya stuff. Macam barang-barang untuk exercise sebab nak keluar macam susah sebab tak ada peneman. And then ada banyak anjing. I don't want kena kejar. Okay, itu nanti punya video lepas ni, okay. Saya sampai sini video self-care vlog. Kalau korang suka, bagi thumbs up, subscribe, turn on post notification yang bell tu ting, supaya korang tahu bila aku nak post. Jumpa korang next video. Bye. Love yourself, okay. Love yourself.